Cuba kita sama-sama bayangkan anda datang ke stadium yang pernah menganggap anda sebagai wira, kemudian lebih setahun lepas meninggalkan kelab itu dalam keadaan yang sangat kontroversi. Anda kembali, tetapi kali ini anda bukan lagi memakai jersey hitam putih Newcastle, anda datang dengan jersey merah Liverpool dan di hadapan anda ada puluhan ribu penyokong yang suatu ketika dulu menyanyikan nama anda. Tetapi malam esok mungkin nama anda yang sama akan menjadi sasaran sorakan dan ejekan. Alexander Isak akan kembali ke St. James Park dan percayalah, ini bukan sekadar perlawanan pertama Liverpool musim 2026-2027. Ini adalah malam yang boleh menentukan bagaimana Isak memulakan babak baharunya bersama Liverpool. Kerana kalau Isak menjaringkan gol, kalau dia membantu Liverpool menang dan kalau dia mampu melakukan semua itu di hadapan penyokong Newcastle, mungkin malam esok akan menjadi salah satu malam paling simbolik dalam kariernya. Kepada yang baru pertama kali jumpa channel ini, kalau korang suka berita tentang Liverpool, analisis taktikal, situasi dalaman Liverpool dan update transfer, pastikan korang subscribe channel ini dan like video ni. Channel ni antara channel Liverpool paling aktif di Malaysia dan kita akan terus bawa korang semua ke perkembangan terbaru The Reds hari demi hari. Jom kita mulakan. Newcastle akan menerima kunjungan Liverpool di St. James Park dan satu nama akan menjadi perhatian paling besar, Alexander Isak. Isak menyertai Newcastle pada 2022 dan berkembang menjadi salah seorang penyerang paling berbahaya dalam Premier League. Sebelum meninggalkan Newcastle, dia telah menjaringkan 54 gol dalam 86 penampilan Premier League untuk kelab itu. Dia juga menjadi antara watak penting ketika Newcastle memenangi Carabao Cup pada 2025. Tetapi hubungan antara Isak dan Newcastle akhirnya berubah secara dramatik. Minat Liverpool terhadap Isak semakin serius. Newcastle pula tidak mahu kehilangan penyerang utama mereka. Situasi menjadi tegang dan akhirnya pada September 2025, Liverpool berjaya mendapatkan Isak dengan bayaran 125 juta. Satu perpindahan British record pada ketika itu. Tetapi sekarang persoalannya, apa yang akan berlaku apabila Isak kembali ke St. James Park? Adakah penyokong Newcastle akan lupakan semua jasa Isak? Ini bahagian yang menjadikan perlawanan ini begitu menarik. Kalau Isak kembali sebagai pemain neutral, mungkin penyokong Newcastle akan memberikan tepukan. Tetapi dia tidak kembali sebagai pemain neutral. Dia kembali memakai jersey Liverpool, antara salah satu rival Newcastle sendiri. Dan lebih penting, dia kembali selepas cara perpindahannya meninggalkan banyak persoalan dan rasa kecewa dalam penyokong Newcastle. Laporan terkini menggambarkan kepulangannya sebagai salah satu reunion yang sangat bermusuhan. Isak dilaporkan pernah enggan mengambil bahagian dalam pramusim ketika saga perpindahannya memuncak, sebelum akhirnya perpindahan 125 juta ke Liverpool berlaku. Jadi kita boleh bayangkan suasana di St. James Park. Setiap kali Isak menyentuh bola, akan kita dengar bunyi bu. Setiap kali dia masuk dalam kotak penalti, bu. Setiap kali dia gagal menjaringkan gol, sorakan akan gegak gempita. Tetapi inilah perkara yang paling menarik. Tekanan itu mungkin sebenarnya boleh menjadi bahan bakar kepada Isak. Kerana Isak tidak perlu bercakap, dia tidak perlu membalas provokasi. Dia hanya perlu melakukan satu perkara, iaitu menjaringkan gol. Isak sendiri ada sesuatu untuk dibuktikan dan ini mungkin jauh lebih penting daripada sekadar isu Newcastle. Isak sebenarnya memasuki musim kedua bersama Liverpool dengan tekanan yang sangat besar. Kenapa? 125 juta itu bukan harga yang biasa. Itu harga seorang pemain yang Liverpool harapkan boleh menjadi wajah utama projek mereka selepas era Mohamed Salah. Tetapi musim pertama Isak di Liverpool tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kecederaan mengganggu kempen debutnya dan dia hanya menjaringkan 4 gol serta 1 assist dalam 22 penampilan pada musim 2025-2026 menurut laporan terkini. Jadi sekarang musim kedua bermula, pengurus baharu, sistem baharu, rakan sepasukan baharu dan perlawanan pertama pula di rumah bekas kelabnya. Kalau ada tempat yang sesuai untuk Isak menghantar mesej kepada semua bahawa dia sudah kembali, St. James Park mungkin adalah tempat yang terbaik. Perlawanan esok bukan hanya tentang Isak.
ini juga tentang Iraola. Kerana ini adalah perlawanan pertama Andoni Iraola sebagai pengurus Liverpool dalam Premier League. Liverpool memasuki musim baru selepas musim lalu yang mengecewakan apabila mereka hanya menduduki tempat kelima. Sekarang Iraola diberikan tugas untuk membina semula pasukan dan membawa Liverpool kembali ke persaingan di kelompok teratas. Dan menariknya, Iraola sendiri sedar Isak mempunyai tanggungjawab besar. Liverpool membayar 125 juta untuk mendapatkan penyerang Sweden itu. Jadi sekarang bukan masanya untuk Isak sekadar menjadi pemain yang bagus, dia perlu menjadi pemain yang menentukan perlawanan. Dan Iraola pula perlu mencari cara untuk mengeluarkan versi terbaik Isak. Satu lagi perkara yang membuatkan perlawanan ini menarik ialah kombinasi Alexander Isak dan Florian Wirtz. Liverpool membina banyak harapan serangan mereka di sekitar dua pemain ini. Isak sebagai penyerang utama, Wirtz sebagai pemain yang boleh bergerak di belakang dan mencipta peluang. Dan sistem Iraola mempunyai potensi untuk menjadikan hubungan antara kedua-duanya sangat menarik. Bayangkan situasi macam ni. Wirtz menerima bola di antara garisan tengah dan pertahanan Newcastle. Isak pula tidak berdiri statik, dia bergerak ke belakang pertahanan. Wirtz nampak ruang, satu hantaran menembusi defensive line. Isak masuk, kemudian gol. Dan kalau perkara itu berlaku di St. James Park, bayangkan bunyi stadium. Itulah senario yang mungkin paling ditakuti oleh penyokong Newcastle kerana mereka bukan sahaja melihat bekas pemain mereka menjaringkan gol, mereka melihat pemain 125 juta itu menghukum mereka dengan jersey Liverpool. Tetapi ada satu perkara yang Liverpool perlu hati-hati. Jangan terlalu fokus kepada Isak sehingga kita lupa Newcastle juga sedang memulakan era baru. Eddie Howe sudah tidak lagi menjadi pengurus Newcastle dan Matthias Jesler mengambil alih pasukan tersebut. Maksudnya kita sebenarnya mempunyai dua pasukan yang sedang melalui perubahan. Liverpool dengan Iraola, Newcastle dengan Jesler. Dan kedua-duanya mempunyai sesuatu untuk dibuktikan. Sebab itu, aku tak fikir perlawanan ini akan menjadi mudah untuk Liverpool. St. James Park memang bukan tempat yang mudah untuk mana-mana pasukan. Tambah pula dengan emosi yang mengelilingi kepulangan Isak, Newcastle akan ada motivasi tambahan. Liverpool perlu membuktikan bahawa era Iraola benar-benar membawa sesuatu yang berbeza. Jadi apa yang akan berlaku kepada Isak? Sekarang kita sampai kepada persoalan paling besar. Adakah Isak akan tenggelam dalam tekanan atau dia akan menggunakan tekanan itu untuk menghasilkan persembahan terbaik? Secara peribadi, aku rasa inilah jenis perlawanan yang boleh mengubah momentum seorang pemain. Bayangkan kalau Isak tidak menjaringkan gol tetapi dia bermain baik, dia mencipta peluang, dia pressing, dia membuka ruang untuk Wirtz. Liverpool menang. Itu pun sudah cukup untuk menjadi permulaan yang baik. Tetapi kalau Isak menjaringkan gol, itu cerita lain. Dan kalau dia menjaringkan gol kemenangan, kita mungkin akan bercakap tentang momen ini untuk masa yang sangat lama. Kerana gol tersebut bukan sekadar gol tiga mata. Ia akan menjadi simbol bahawa Isak sudah benar-benar memilih babak baru dalam kehidupannya. Jadi apabila Liverpool keluar ke padang di St. James Park, jangan hanya tengok keputusan, perhatikan Isak. Lihat bagaimana penyokong Newcastle bertindak balas. Lihat bagaimana Isak bertindak balas. Lihat bagaimana Wirtz mencari ruang. Dan paling penting, lihat bagaimana Iraola mengendalikan perlawanan Premier League pertamanya sebagai pengurus Liverpool. Kerana mungkin kita sedang menyaksikan permulaan sesuatu yang besar. Atau mungkin St. James Park akan menjadi malam yang mengingatkan kita bahawa Liverpool masih mempunyai banyak perkara untuk diperbaiki. Tetapi satu perkara yang sudah pasti, Alexander Isak akan kembali ke Newcastle dan kali ini dia datang untuk menjaringkan gol bagi Liverpool. Kalau Isak menjaringkan gol esok, aku nak tahu satu perkara daripada korang. Korang akan celebrate gol Isak tanpa rasa bersalah atau korang akan rasa dia patut hormat Newcastle? Tulis pendapat korang di ruangan komen. Dan kalau korang nak tengok reaksi serta analisis penuh selepas perlawanan Newcastle versus Liverpool nanti, jangan lupa untuk subscribe sebab channel ini kita akan terus ikut setiap langkah Liverpool di dalam era Andoni Iraola dan era-era seterusnya. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. You will never walk alone.